Oh, abang nak ambil tukar colour ni. Tu tukar colour. Ada berapa colour? Purple. Tak nampak dalam kamera apa. Ni biru. Nampak kan? Nampak. Tu biru tu. Yang abang cakap tu je. Kalau pizza yang kat kering cakap kat pizza tu yang setuju. Kita pagi tidak, tengah hari tidak, petang. Never. Kata pizza. Kita apa kena start kaya ni? Alah pizza ni kepala. Itu betul. Abang nyampuk lepas pizza cakap. Maknanya abang cakap dia lah. Tetap keputusan ayam juga. Hanis Husna. Hanis ke Husna? Janganlah sebut baik Hanis Husna. Gunung dua beradik nama dia. Saya pada tak tahu. Macam pernah dengar ya. Alah, kita kat bila. Mana nak pergi lah, nak pergi. Oh. Lepas tak boleh.
Boleh? Alamak takut. Bukan. Abang berada di zon masuk. Zon Abang keluar. nak minta mana sikit tu. Ayang ni faham tak content creator bicara. Tak faham. Ni ajar dia ni. Mana? Dia saya dapat. Dia nak biar dia cakap ni. Alah, kau ni dengan akak pun tak berkira. Sinar. Hitam kilat. Babung. Cintaku. Ada Saigon lah Fiza. Saigon? Tu, Simon. kopi Saigon. Kurang eh? Untuk orang yang manis boleh lah. Yang betul-betul pakai yang khusus pekat kan. Latte pun dia manis kan? Nasi kerabu. Nasi ini kita nampak tadi ni, nasi kerabu Naim tak kan? Dah. Ya. Abang, you want to go where? Car wash ah? Destinasi sikit. Tak payah lah nak wash. Ambil gambar budak bagus sikit. Dah kan dia. Oh, nak pusing balik. Like. Dia tanya tak jawab. Ha? Dia tanya tak jawab. Sebab tanya apa lambat nak jawab. Kita nak cepat jawapan tu. Kadang-kadang akak dah tertidur dah bawa abang jawab. Macam kau. Nasib baiklah ada jawapan. Tapi akak dah lena mana akak dengar. Tergantung sepi. Kira sepi juga tu akak dah tidur. Wah, ayam makan. Apalah Fiza. Itu yang membuatkan hiburan kita tu. Hiburan. Faham dah Fiza. Dah 27 tahun dah. Cuba tanya tarikh nikah bila, tak ingat ya. Sampai tarikh nikah tu dia lupa. Itu perkara biasa. Sebelum tu dia ingat, sampai tu dia lupa. Sebaiklah abang ingat ayang siapa. Ayang siapa bang?
Abang I siapa? Aku siapa? Aku dah kahwin dengan kebun. Aku bukan aku pula Dah. Dah habis dah cerita tu. Baru bahaya. Dah. Oh, dah syok. Dah. Dia cerita habis. Dia tak ada part tu. Tak apa. Oh, dah tak habis lagi Tak lah. apa. Yang lebih tu muzik. Pelakon yang nama Pelakon. Laju tu. Nama berapa? Aduh, Tan. Ekon Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah berlatih ke tenaga ni macam Aduh. Hari tu masa bincang nak pergi Memusik ni Kak Elsa kata Kak Elsa nak MC. Lepas tu saya pun saya yakin saya Tak apalah Fiza. Tu lah saya macam apa salah pula Tak apalah. Tak sebenarnya Kak Elsa memang ada appointment ke tak ada? Tak ada. Oh, hari tu Kak Elsa cakap macam tu. Tak ada. Lain kali record. Lain kali record. Tak, bukan. Memang ada appointment untuk MC. So saya okey Kak Elsa cuti macam tu. Tak ada. Alhamdulillah. Akak cakap akak punya appointment ke? Ya, Kak Elsa kata, Fiza cantik Fiza. Akak memang ada appointment. Cantik, dia kata. Kenapa bang? Ada yang terlupa kau? Itu yang saya Kejap. Kak Elsa, bukan tu. Itu macam salah tu nak tanya Kak Elsa. Lupa. Ini baru teringat tadi. Tak. Saya ingat akak tak ada lah Cak Mana apa? Tak ada. Alah benda boleh discuss je. Tak adalah. Ni dah balik awal ni okey lah ni. Cuma appointment malam karang nak hantar mak balik. Hari ni pula. Bila kau balik, ayah Had je balik kata. Boleh tunggu Rehat. Abang kata ayah Had lah kalau mak nak balik. Tanya mak boleh tunggu sampai ayah Had? Boleh lah dia kata. Kau pergi dengan siapa? Gua musang. Macam biasalah mak dengan Fiza dengan Azrin. Yelah. Mak tunggu sampai budak berdua tu. Dengan siapa? Lain je lah. Lelah tu. Ada. Dia tahu dua orang tu je. Tak Fiza Azrin ke Ijan. Tu je. Dia cakap okey lah mak kata. Lepas tu hari apa kat telefon Jumaat tu mak besok nak gerak tau. Nak gerak pagi nak tak telefon mak cakap. Pukul berapa kau balik nanti kau nak ambil mak? Anak cakap. Nanti nak sampai KL nanti telefon mak. Nak ambil mak. Tapi baliklah rumah dulu kak cakap kan. Balik rumah dulu. Betul malam tak lama. Tengoklah Fiza. Kalau kau dah sampai awal ni okey kot. Tak ada apa-apa. Singgah kedai gompak? Singgah lah. Kedai
mana? Dah. Pahal tau. Dia bagi signal kiri Ha. Mahal lah bang. Kenapa? Tak tahu. Oh, memang dia ni daripada tadi ke Ha. cari? Apa? Kenapa ya cik? Tahu. Ada barang ke? Buka bonet ke? Tu lah tu. Ada tu. Ya cik. Dari Gomusa. Oh. Ada mata kejut lah orang. Ah itu ya guys. Apa? Okey okey. Okey. Nak kau kenapa? Tapi yelah memang dah bukan dia nak ni kan. Tapi kita lah. Ha. Apa yang aku buat ni? Rasa tak salah. Dia boleh beli. Dalam mata. Hitam ni. Dalam mata dia berkuyu tadi. Tak tidur tu. Belum tamat shift gitu. Tu lah. Risau. Aduh. Tak pernah pula. Tak. Tak adalah kita takut, kita tak buat salah kan. Ya, tapi tak tahu juga muskil kenapa. lah. Kenapa? Ha. Dia tanya. Ha. Tak kisahlah dia tersalah ke apa. At least kita tahu kenapa. Sebabkan saya beresik malam minggu ke apa pun tak pernah datang polis. Ha, ya. Dalam sometime tu ni. Alah. Pelik kan. Aduh. Lega-lega di fikiran otak ayah ni. Gila bagi seronok serandah dia tak nak kamu tangan. Tok Fazal. Over limit muatan kan pecah-pecah. Tak nak tahan Dahsyat. Maknanya tadi abang, dia depan sana. Ya. Nak balik KL cik. Salah ke cik? Tak boleh balik cik. Cik tak boleh balik cik. Betul ke? Tambah semalam lagi. Kawan saya ni tak cuti, besok cuti dia kena kerja. Cik jangan. Aduh. Aduh. Faham lah. Itulah. Merapuh The Cabin Paradise. Tertanya-tanya je. Saya rasa kita kejar dia pula lah. Dia patah balik. Kita kejar dia pula. Tak ingat nombor kereta apa dah. Berhenti lah cik. Kenapa cik? Pakai kami tadi. Betul kita pula bagi lampu high beam kat dia. Dia berhenti kita bukan. Pahal. Saya tak puas hati. Tadi cik saya berhenti kenapa? Sebab sekawan ditahan kerana mereka mengganggu. Polis. Masuk rokak. Gila. Tak penting pun. Tengah busy cari tu ke? Orang besar punya polis raya. Dah. Bukan kita dulu pun pernah kena tangkap juga. Dah lama tak kena tangkap ni. Betul, tak sangka pula nak benda kita. Dia selamat lah. Ni sama tak nak apa pun tak nak. Apa salah? Tak tahu lah aku ingat kawan dia.
Ya, betul. Aku meminta. Jangan. YB tu janganlah diungkit lagi. Tak ingat dia nak habis dah tau. Dia nak pergi solat dah. Dia patah balik sembang ngerin lagi ya. 3 kali dia patah balik. Ya. Elok masa dia patah balik ke kereta tu kau belah. Abang nak ambil gambar sebab tu abang tak benda. Dia tengok abang dengan cerita gitu yang sembang lagi tu. Aduh. Budak-budak dia Melayan nak pergi balik ni. Aduh. Boleh aku lagi dua. Akak yang dengan Fiza dah ke tepi. Dah lah ke tengah pergi kat Quran tu. Dah juga habis. Kita pun dah mandi kat situ Fiza. Oh, tak juga. Oh, tak. Okay. Kesan. Kata memang ada orang macam tu. Gambar lagi dia tablik. Dia lagi Dia tak pelik kan Mak? dia tablik. Dia nak cari orang lagi kot. Memang selama ni penting. Masalahnya Masalahnya Rin, daripada akak terima email bagi tahu okey, Ubat akan mula hantar hari ini. Katalah contoh hari Senin kan. Jumaat baru dapat Rin. Akak kesiankan mak, hari-hari buka pintu tunggu. Sorry. Kira dia nak angin tau. Dia kena memang ada penawaran knowledge kan. Wait, tak payah dekat polis pula. Dia Kalau buat alamat office tak boleh? payah nak kena turun bawah bagian. Tak payahlah. Taklah alamat abang kan jauh ke? Tak. Senang. Semua tu menyusahkan. Tak, tu bagian menyusahkan. Dia tak tentu abang. Tak tentu. Faham tak? Tak tentu. Ikut suka diorang je. Tiba-tiba diorang kata apa tau. Apa tu dia kata apa? Tak dapat hantar sebab pintu pintu dah ketuk tak ada buka. Apa sangat penipu orang cakap. yang hantar tu apa ya? Bang Saju. Bos laju. Ha. Akak sampai call Fiza, akak tanya kenapa dia cakap apa masalah buat hantar-hantar lagi ni. Dia bercakap, oh ni puan, kita punya apa ni? Apa dia panggil yang Penghantar penghantar, tu yang lah. penghantar tu lah. Dia kata rider. Dia kata rider kita dah attempt 3 kali ni puan. Ketuk pintu rumah tak buka-buka. Memang nampak penipu lah. Memang penipu. Buat saya pintu pun tak ada. Saya ketuk dinding. Akaklah risau dah lah mak seorang kat rumah. Takkan nak buka je pintu lepas tu time solat macam mana? Memang mengganggu. Kau tak nak. 2 tahun ke 3 tahun macam tu. Kita berbual-bual. Move okay, kita ke topik lain. Cincin suasa. Salah. Oh, cantik kebun dia. Bersih. Durian. Ha? Itulah. Sini tak ada sebenarnya, kena masuk jalan biasa lah kot. Apa ada ikut jalan sini susah. Biasa dah.